selama ni dia macam Ustaz cakap dia, kita memang dah belajar dari kecil semua kan. Kita nak upgrade kita punya praktis yang kita buat seharian tu kan. Betul lah, salah satunya tadi lah macam niat uduk ni kan. Macam tiba baru terfikir, oh maksudnya bila kita nak kenakan air ke muka tu, kita dah kena niat kan. Selama ni kita ingat dengan cara lafaz je saja aku ambil uduk, itu dah mencukupi. Rupanya kena basuh muka, maksudnya air tu mengalir ke muka tu dengan niat. Yang itu yang macam, macam mana aku punya selama ni kan, duduk aku ni sempurna ke tak sempurna. Kita nak ingatkan balik apa yang kita buat selama ni, praktikal tu dengan yang ilmu tu sama tak? Kita nak tengok dia serentak ke tak. Kadang kita buat tapi kita tak tahu benda tu penting ke ataupun benda tu sunat ke. Kita nak tahu yang tu. Kita buat macam Ustaz kata membasuh muka, mengalirkan. Kita buat tapi kita tak faham mengalir tu maksudnya benda tu kita buat tapi jatuh kita tak tahu itu benda mengalir. Kita tak tahu tu membasuh mengalir macam tu lah. Banyak yang tak tahu yang mana antara rukun qauli, mana yang fi'li tu. Itu yang kita tahu, kita perbuatan tu kita buat. Tapi kita tak tahu klasifikasi dia. Bila kita tak tahu klasifikasi, kita tak tahu apa yang kita nak tekankan dekat rukun tu. So dekat bengkel ni, macam saya dulu basic je. Tapi dekat sini kita macam refresher course, kita tahu kat mana nak tekankan kalau kita ada rukun qauli ni, syarat dia apa yang kita kena buat. Terkesan untuk saya tu bab niat tu, lintaskan niat tu. Itu penting sebab kadang-kadang kita kata kita baca niat yang sebelum semayang tu, tapi yang lintaskan tu adalah satu benda yang kita kena betul-betul tekan. Dan maksudnya nak lintas tu kan ada orang rasa macam sesuatu yang macam susah ni, macam mana nak lintaskan tu, pemahaman nak lintaskan tu saya rasa penting. Dah lama saya nak datang kat sini sebab pasal solat lah. Untuk bacaan solat Al-Fatihah tu kan, itu memang saya rasa saya memang teruk sangat lah. Dengan ustaz bercerita kata kena ikut betul-betul tajwid, tekanan dia semua, dia punya yang mana ada bacaan yang ada wajib itu kena betul-betul buat benda tu. Kalau kita salah satu pun baca Al-Fatihah tu, batal lah solat kita. Macam tu. Jadi saya rasa macam rugi sangat. Betul macam ni solat kita yang lepas tu rasa, alamak, ustaz kata tadi kena kodok kan. Semua yang ustaz ajar tu memang penting lah. Sebab saya sendiri pun banyak juga silap dalam solat kan. Yang ustaz ajar tu memang bagus untuk kita semua ambil tahulah. Lepas ustaz ajar tu baru kita macam, rupanya selama ni aku buat salah rupanya. So memang berbaloi lah kita join kelas bengkel ni. Sebenarnya tujuan asal datang sini pun untuk kita perbaiki balik apa yang dah belajar masa sekolah rendah dulu. Lepas tu kita dah masuk sekolah menengah, dah tak belajar dah benda-benda detail, sedetail itu. Lepas tu dah masuk alam kerja, memang kita dah langsung lah kita praktikkan apa yang kita dah belajar. Bila yang harap-harap bolehlah dapat tahu lagi benda, takut terkejut lagi. Apa yang tak buat akan datang ni.